Terima kasih yang klik video ni, yang tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang pernah tengok video-video sebelum ni tau. Video-video produk-produk yang saya guna pakai harian tu. Ataupun video-video koleksi video-video yang lain tu pun yang anda pernah tengok, terima kasih banyak-banyak. Tak tengok lagi video-video sebelum ni? Boleh tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Saya sediakan link playlist senarai main koleksi video produk-produk yang saya guna pakai. Bolehlah tengok. Kali ni ada kasut kulit. Untuk yang kerja nak pakai kasut formal macam ni, kasut kulit yang macam ni, bolehlah beli kasut kulit yang macam ni. Dia ada dua pilihan warna tau. Untuk kasut ni dia ada juga warna koko dan juga warna hitam yang macam ni. Kasut ni dia punya reka bentuk macam ni lah. Dia memanjang ke depan. Ni tapak dia. Dia ada saiz 38 sehingga 48 tau. Untuk yang saya ada ni saiz 48. Dia ada saiz 38 sehingga 48. Ni saiz paling besar tau. Walaupun saiz dia besar, tapi tak nampak lah kata besar mana sangat pun kan. Nampak macam biasa ke? Ataupun cuma nampak macam panjang macam tu je kan. Kasut ni dia ada tali lah kat depan ni. Kita boleh ikat lah. Boleh ketatkan sebab dia ada tali. Dalam pun dia ada pelapik tapak kasut yang macam ni. Dia ada pelapik tapak kasut. Jadi siapa yang tengah mencari kasut kulit tu, boleh lah beli kasut kulit yang macam ni kan. Yang nak pakai buat pergi kerja ke, ataupun nak ada buat event ke, ataupun kasut bisnes ke, boleh lah beli kasut yang macam ni kita pakai. Okay. Kasut kulit lelaki, boleh pilih lah. Boleh pilih warna. Dia ada juga warna koko, warna hitam yang macam ni. Saiz pun dia ada saiz 38 hingga 48. Jadi boleh lah pakai. Nak selang kaki ke, nak apa ke, boleh. Yang penting kasut mau ada gaya. Yang tengah mencari kasut tu, boleh beli kasut yang macam ni, kasut kulit lelaki. Baju yang saya pakai kali ni baju kemeja lengan panjang tau. Boleh pilih warna, saiz pun boleh pilih. Di bahagian collar ni dia ada butang. Di bahagian tengah pun dia ada butang. Warna pun boleh pilih lah. Saya juga ada phone holder yang macam ni. Phone holder ni boleh lah letak dekat atas meja ke, dekat mana-mana ke. Phone holder ni boleh pusing tau. Dia boleh pusing 360 darjah. Kalau tak mau pakai dia pun kita boleh lipatkan dia. Boleh lipatkan dia. Dia juga ada getah. Jadi kita letak phone tu. Jadi jangan risaulah nak calak kita punya cover phone ataupun belakang phone kita tu. Kita nak buka ni, kita cuma tarik je guna. Lepas tu kita boleh letak atas meja. Mikrofon yang saya pakai ni mikrofon tanpa wayar. Dia main sekali dengan dua mikrofon dan juga satu receiver. Receiver tu boleh pilih sama nak Android ataupun iOS. Dia ada battery level kat bawah ni. Dia juga boleh charge tau, guna kabel USB Type-C. Minyak wangi yang saya pakai minyak wangi Raja Perfume Boyo Fighter. Harga dia pun murah je. Pilihan wangian pun boleh pilih. Dia ada untuk lelaki, untuk wanita pun ada. Harga dia pun murah je. Jadi boleh lah pakai. Wangi boleh pakai minyak wangi Boyo Fighter daripada Raja Perfume ni. Minyak rambut pula saya pakai minyak rambut coconut yang macam ni. Minyak rambut kelapa, dia ada rosemary dan juga peppermint. Jadi cara nak pakai dia pun mudah. Dia jenis tekan-tekan picit je. Lepas tu kita boleh sapur kat kita punya rambut lah. Boleh lah lembutkan kita punya rambut, wangikan kita punya rambut. Taklah kasar sangat kita punya rambut tu kan. Sikat rambut pula saya pakai sikat rambut bulat macam ni. Jadi mudah lah kita nak sikat rambut tu. Boleh letak dalam beg. Mudah. Jadi nak pegang ni pun mudah. Tak mau buat sikat rambut, boleh juga buat garu badan. Garu-garu, kata-kata tu kan. Boleh buat garu. Boleh. Nak beli kasut kulit lelaki ni ataupun produk-produk yang lain, boleh tekan produk kat bawah ni. Bantu saya dengan menekan butang like, ataupun nak bagi komen, ataupun nak share video ni, ataupun nak bantu saya dengan menekan butang subscribe. Tekan subscribe. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.